Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah Azma binti Azan, bernombor metrik L202510033738. Saya ingin membentangkan sedikit ulasan kritis mengenai satu jurnal yang bertajuk Pengaruh Pengurusan Disiplin Sekolah, Tingkah Laku Buli Murid dan Ekstrim Kendiri Murid terhadap Kualiti Kehidupan Murid. Suatu pemerhatian awal. Pengenalan. Artikel ini membincangkan bagaimana pengurusan disiplin sekolah dan tingkah laku buli murid mempengaruhi kualiti kehidupan murid dengan ekstrim kendiri bertindak sebagai pemboleh ubah perantara. Kajian ini juga selari dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik, sosial dan emosi. Saya juga lampirkan sumber rujukan iaitu pautan artikel. Seterusnya, isi utama artikel. Peranan ekstrim kendiri murid sebagai mediator antara pengurusan disiplin sekolah dan juga tingkah laku buli terhadap kualiti kehidupan murid. Artikel ini menegaskan bahawa pengurusan disiplin sekolah yang berkesan dapat menggunakan tingkah laku buli dan seterusnya meningkatkan ekstrim kendiri murid. Murid yang memiliki ekstrim kendiri yang positif cenderung mempunyai kesejahteraan psikologi yang lebih baik, hubungan sosial yang sihat serta kualiti kehidupan yang lebih tinggi di sekolah. Kaitan dengan teori dalam subjek aplikasi yang digunakan ada dua. Yang pertama, teori ekstrim kendiri Rosenberg 1979. Ekstrim kendiri merujuk kepada penilaian individu terhadap nilai diri mereka yang dipengaruhi oleh persekitaran sosial. Dalam konteks sekolah, pengurusan disiplin yang adil dan persekitaran bebas buli menyumbang kepada pembentukan ekstrim kendiri positif dalam kalangan murid. Seterusnya adalah teori yang kedua, teori hierarki keperluan Maslow 1971. Keperluan keselamatan dan keperluan penghargaan diri perlu dipenuhi sebelum murid dapat mencapai kesejahteraan dan kualiti kehidupan yang baik. Buli dan disiplin yang lemah menghalang pemenuhan keperluan ini sekaligus menjejaskan perkembangan psikologi murid. Terakhir adalah sumbangan kepada golongan yang terlibat iaitu pelajar, membina sistem pengurusan disiplin sekolah yang menyokong perkembangan ekstrim kendiri murid. Dengan meningkatkan ekstrim kendiri, murid bukan sahaja dapat mengelakkan tingkah laku negatif seperti buli, malah dapat meningkatkan kesejahteraan emosi, penyesuaian sosial dan juga kualiti kehidupan secara menyeluruh di sekolah. Selain itu, menyumbang kepada kesejahteraan psikologi murid dengan menyediakan asas pemahaman bahawa persekitaran sekolah yang selamat dan berdisiplin memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan emosi dan sosial murid secara menyeluruh. Seterusnya ini adalah muka depan jurnal yang telah saya pilih iaitu Pengaruh Pengurusan Disiplin Sekolah, Tingkah Laku Buli Murid dan Ekstrim Kendiri Murid terhadap Kualiti Kehidupan Murid, suatu pemerhatian awal. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.